ni pecah juga kan supaya mata kau. Hei Man, bapak kau tu. Man, kau dah solat? Nak buka apa hari ni? Supaya ayah pandai-pandai nanti Imam masak sendiri. Ayah masak kambing Iman suka kambing kan? Tak payahlah. Kau orang dah cakap tak payah. Aku dah tak suka lah kambing tu. Man, nanti lepas berbuka boleh tolong ayah pasangkan berita tak? Montul, kau ni, kau tak faham ke? Aku dah cakap kan, kau nak pergi pasang pelita, kau pergi minta tolong orang lain. Kau tak payah minta tolong aku. Jangan marah ayah. Ayah nak minta tolong je. Ayah? Kau bukan ayah aku lah. Ayah aku tak memalukan macam kau tahu? Orang tua ni pecah juga kan supaya mata kau. Hei Man, kau sedar kau cakap siapa ni? Orang tu yang pakai spek ni, bapak kau lah setan. Bapak aku ke ni? Bapak aku dah mati lah. Hei, kau mengarut apa ni? Salah apa pun dia? Dia tetap bapak kau lah Man. Aku lagi bersyukur tak ada bapak daripada ada bapak macam ni. Buat malu aku je. Kau tahu tak? Ayah kau ni sebenarnya. Tak payah cerita. Biar aku seorang je yang tahu. Apa? Baik tu Akid buat motor ni. Rezek tadi pun kena tinggal. Ya, tahun ni Iman nak baju raya baru boleh tak? Baju ni dah kecil lah. Iman dah gemuk dah. Boleh tak ya? InsyaAllah. Saya akan cuba usahakan. Tengok. Oh, rosaklah pula. Seindah senyap Allah seharum mawar putih segar berkembang. Barang baik. Barang baik. Sampai. Ini kami perak. Ini dia main ni. TikTok kan? Ya, harga dengan murah kan ni. Cantik betul bajunya. Alhamdulillah. Kami perak banyak perak. Ni masuk. Apa ni? Lo. Ish. Hak ni dia apa kena. Hak ni macam aku jual. Oh, dah masak. Jom. Bukan saya tuan. Tuan. Lari. Mana ni? Hey Man, kau patut bersyukur kau ada ayah yang bagi kau makan, yang besarkan kau. Kau nak apa lagi? Daripada aku tak ada ayah. Minta maaf ya. Sayangnya harapan yang selama diriku bawa hancur berkecai musnah jua akhirnya. Semuanya bagaikan sebuah mimpi. Kau pergi jual setelah cintaku ini membara. Belum sempat curahkan kasihmu, kau pergi tak kembali.